Benda pertama sekali yang keluar daripada kotak, kita kena ambil yang ni lah. Step yang pertama pasang tayar dululah. Spanner yang digunakan spanner 23 lah. Okay. 23 untuk ketatkan ke empat-empat roda ni. Lepas dah pasang tayar, boleh terbalikkan untuk step yang seterusnya. Ambil dua kaki yang berbentuk V lah. Dengan satu lagi kaki yang macam ni. Skru dia yang ni lah. Masukkan skru ni sekali dengan washer ni. Yang ni ke depan lah macam ni. Masukkan. Lepas tu masukkan washer dia satu lagi ke belakang ni. Dan masukkan nut lah. Masukkan skru dengan washer sekali macam ni. Masuk belah depan. Sama lah. Masukkan washer dengan nut. Okay. Yang skru ni, yang ni masukkan di hadapan lah. Skru ni masuk di hadapan. Yang nut dia ni masuk di belakang lah sekali dengan washer. Masuk, pusing. Yang ni pun samalah. Masukkan nut di depan. Masukkan washer. Masukkan nut. Nut ni pakai ni lah spanner 14 dengan spanner 12. Yang 12 ni depan, yang 14 ni belakang lah nak ikat dia. Pusing ikut arah jam. Okay, sekarang kita pasang push stop button lah. Push stop button ni menggunakan screwdriver. Okay, seterusnya kita pasang dia punya tempat dia baring lah. Okay, cara pertama kena dua orang lah kalau boleh. Seorang pegang motor, seorang angkat benda ni. Kedudukan benda ni mesti dekat kaki yang bentuk V tadi lah. Okay, bila dah letak, kita adjust balik lah. Dia mesti duduk di luar. Keluarkan pin ni lah. Pin ni tekan ni. Tu buat keluarkan ni. Masukkan skru ni ke sini. Lepas tu pin dia ni. Lepas tu dah masukkan pin ni straight ni, kedua-dua ni. Lepas tu bengkokkan lah. Bengkokkan supaya dia tak boleh gerak. Okey, seterusnya kita pasang dia punya motor lah Okey. Kalau boleh benda ni buat dua orang lah, lebih mudah. Motor ni mesti dekat sikit. Kena cabut ni. Ini kena cabutkan dulu. Dia ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 washer warna putih ni Step dia nak masukkan motor tu, kena ada pin ni. Masukkan dulu. Ambil 3 washer ni, letakkan dekat sini. Selitkan ni. Lepas tu kita angkat motor ni. Kedudukan motor ni kena macam ni lah. Dia punya stiker dia ni kena ke atas lah. Tu masukkan washer lagi 3 ni. Masukkan dekat belah sini lah. Kiri dan kanan.
Masukkan. Okey. Washer dia ada 1 2 3 belah kiri, 1 2 3 belah kanan lah. Kiri dan kanan. Kedudukan dia belah dalam lah macam ni. Lepas tu masukkan pin. Okey, selepas itu cabut yang ni lah, pin yang belah atas ni. Dah cabut ni, yang ni washer dia ada 4 dengan yang ni nut dia. Andai kata waktu tu cik tekan, dia tak boleh bergerak, cuba periksa bahagian push stop button ni lah. Mungkin masa kita pasang, kita tertekan. So nak lepas dia, just pusing sahaja sampai dia tendang dan cuba tekan, dia akan naik. Okay, selepas tu bila dah naik, kita dah tengok dia dah boleh sampai, kita masukkan washer dengan pin tadi lah. Cara dia sama macam tadi. Masukkan pin dulu sikit. Masukkan washer 2 di bahagian dalam. Okay, kita masukkan dengan motor. Okay, dah masuk sikit. Kita masuk lagi 2 washer putih tu. Kalau tak boleh, kita tekan sikit stand ni, kita adjust dia. Tengok dia takat mana boleh. Okay, bila dah boleh, kita lepas. Dan kita pasang balik dia punya pin. Okay, selesai. Selesai lah bahagian motor. So, kita lepas tu, kita try lah. Try dia turun naik. Dia boleh naik dalam 85 darjah. Dia memang agak slow lah. Dia tak laju. So, ni ketinggian maksimum dia lah. Ketinggian maksimum dia macam ni sajalah. Okay. So, ni push stop button, emergency button. Kalau macam kat rumah ada kanak-kanak, okay, kita takut ada orang main-main, kita tekan sahaja. Bila orang tekan remote, dia tak akan function lah. Dia akan stop. Kalau nak bagi dia fungsi balik, ikut je pusingan arah anak panah ni. Pusing ke kanan. Dia tolak. Bila dia dah tendang, baru function dia akan jadi balik lah. Baru dia start turun lah. Ambil besi panjang ni satu. Ambil besi putih ni satu. Dia kedudukan dia nak tahu mana kepala, yang ni lah. Dia ada tunjuk, dia ada guide dia ni bahagian kepala. Kalau yang ni, dia boleh lubang ke sini, dia bahagian kaki lah. Masukkan besi putih ni. Pastikan lubang yang 2 lubang ni keluar. Masukkan macam ni. Macam ni lah kedudukan dia ikutkan. Ambil nut ni. Masukkan dekat sini. Dengan ada washer dia sekali. Masukkan. Lepas tu ambil yang putih ni. Masukkan dia ke dalam. Lepas tu masukkan ni lah. Lepas tu ambil washer ni dengan nut ni. Masukkan dekat belakang ni lah. Bila dah ikat yang depan, kedudukan yang putih ni pastikan berada dekat atas lah. Dekat atas dia. Tak boleh lebih, tak boleh belakang, tak boleh. Kat atas dia. Jangan lebih daripada lubang tengah ni lah. Masukkan benda yang sama juga. Masukkan ni. Yang putih ni. Inilah kedudukan besi ni macam ni lah. Kedudukan dia yang putih ni, kalau boleh jangan lebih daripada ni. Letak ke depan macam ni. Dia ada 3 ni lah yang kena ikat. 1, 2, 3. Ambil batang ni. Ni bahagian kepala. Lubang ni bahagian kepala. Yang ujung ni gap dia jauh daripada lubang dia ni bahagian kaki lah. Ambil benda yang sama je lah. Ambil besi ni. Yang lubang 2 ni arah keluar. Masukkan. Nak ikat dia pun sama juga. Ambil nut ni. Masukkan ke dalam lubang yang pertama ni lah. Dah masukkan ke 3 skru ni. Ambil sepanah 14 dengan 12. Untuk ikat skru ni lah. Yang di bahagian belakang ni panah 14. Yang depan ni 12. Sama juga untuk yang di sebelah sini. Ikat dia ni tak perlu kuat sangat lah. Yang ni pun sama, tak perlu kuat juga. Sebab kalau kuat, nanti dia boleh bengkok lah kalau kuat.
Ambil bahagian kaki ni, masukkan dia ada dua lubang, satu lubang, dua lubang, satu batang, dua batang. Dua masukkan. Lepas tu ambil nut ni, ikat dia lah kiri dan kanan. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ikat kedua-duanya. Supaya kaki ni tak boleh bergerak lah. Dia dah terikat. Kita ambil meja ni, masukkan dekat sini lah. Dah masukkan meja ni, kiri dengan kanan ni, masukkan dia punya nut ni lah. Ikat ni supaya meja ni tak boleh bergerak lah. Bila dia tak boleh bergerak, dia tak boleh tercabut. Ini kegunaan dia untuk berpaut lah. Untuk bergayut lah ni. Cara nak letak dia, yang ni kena ke hadapan macam ni. Dia punya yang ada roda untuk pusing ni ke hadapan. Pasang dia macam ni. Ambil nut yang hitam ni, masukkan ke lubang sini lah. Yang ni boleh adjust lah. Sama ada nak tinggi ataupun rendah. Yang ni saya akan letak di tengah-tengah dulu lah. Bila dah ikat, dia tak boleh gerak. Ini kedudukan strap ni, yang panjang ni bahagian dada. Yang ni bahagian pinggang, yang panjang juga. Lepas tu yang pendek, strap yang pendek ni, yang ni bahagian peha, kiri dan kanan. Dan yang ni bahagian betis lah. Bahagian betis kiri dan kanan lah. Cara nak pasang strap ni, Betul tak? Dia memang ada lebihan. Okey? Sebab ni dia tak ada orang lagi.